Tempat ni namanya Uptown Paroi. Ini kali pertama Ryan datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Raiman Don. Channel saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Uptown Paroi. Kalian esok Ahad 9 hari bulan 11 ialah tarikh lahir Ryan. Jadi taklah buat majlis sangat. Hanya beberapa orang kawan akan datang ke rumah. Di sini Ryan nak bagi tahu yang Ryan ni sangat meminati bola sepak dan jersey. Ryan ada beberapa koleksi jersey daripada tim bola sepak Malaysia, negeri-negeri atau daripada tim luar negara. Ini semua adalah koleksi Ryan yang Ryan simpan untuk dipakai semasa berjalan atau santai. Jadi, di video kali ini, Ryan diberitahu oleh kawan-kawan bahawa di Uptown Paroi boleh didapati jersey pelbagai warna dan dari kelab yang berbeza. Jadi, Ryan pun ajaklah Papa dan Mami untuk menambah koleksi jersey Ryan. Uptown Paroi ini terletak kira-kira 15 km dari rumah Ryan. Jom kita saksikan. So sekarang ni Ryan ada dekat satu pasar malam kat Paroi. Tempat ini berhampiran dengan Stadium Paroi. Dulu tempat ni masa malam sunyi sepi, tapi sekarang dah meriah. Drum pun ada. Benda ni dulu masa Ryan kecil, Ryan selalu naik. Kat sini macam-macam ada pakaian, makanan dan kasut. Masa ni Ryan nak cari jersey sebab kawan-kawan Ryan kata jersey banyak kat sini. Ryan meraya-raya juga nak cari jersey. Ryan tengok kat sini, ada tak jersey? Yang ni LRT ke komuter? Kalau yang tu jadi 45 bagi 40 je. Masa ni Ryan nak beli seluar dulu. Ini memang yang baru-baru ni dia sini. Kalau besar Dah nampak jersey dekat sini. abang bagi satu. Saya 28. Awak buka ini. Sebab yang ni kalau ambil satu 35, offer 2 bagi 65 juga. Satu lagi dia ada ni. Tinggal lagi satu je lagi ni. Satu line macam ni, satu line macam ni. Enak ke? Ryan minta abang ni cari saiz Ryan. Cuba try. Awak try sarung saiz kan. Sarung nak tengok dulu saiz tu. Okey. Ini ialah jersey Malaysia terbaru yang warna hitam. Sepasang dengan seluar lagi. Ngam. Kira awak nak besar sikit. Kalau besar sikit takut gabung sangat. Tu caranya ayam macam mana. Kanan Tak ada kat situ je. Kanan. Saya siapa?
Assalamualaikum, saya nama Ijal. Saya peniaga daripada Uptown di Paroi dekat Seremban. Okey, so yang mana yang orang duduk area Negeri Sembilan, Seremban ke ataupun berdekatan dengan sini Paroi, boleh datanglah. Sekarang ni ada Pom Fair. Pom Fair tengah berlangsung kat belakang, so kita orang meniaga dekat sini. Kalian ni raya beli jersey ni kalian. Ini betul ya. Panik dia tadi ya. Bukan di keras tu. Boleh naik atas ni kan? Nah, itu je lah video saya kali ini. Uptown Paroi kalian. Sekarang jangan lupa subscribe, tekan je apa like channel kawan-kawan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok Rahimah ada lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.